Mari kita simpulkan perbezaan utama antara full flexi dan semi flexi dalam 3 aspek penting. Pertama, pengeluaran wang tambahan. Ini adalah perbezaan yang paling ketara. Dengan full flexi, wang yang anda bayar lebih boleh dikeluarkan pada bila-bila masa tanpa kedudukan bank. Seperti menggunakan akaun semasa biasa. Dia murah masuk, murah keluar. Sebaliknya, semi flexi pula, anda perlu memohon kepada bank untuk pengeluaran. Dan dia biasanya akan dikenakan yuran pemprosesan apabila membuat pengeluaran. Kedua, kos tambahan. Pinjaman full flexi biasanya datang dengan yuran penyelenggaraan bulanan sekitar RM10. Manakala, semi flexi selalunya tiada yuran bulanan sebegini. Ketiga, siapa yang paling sesuai? Pilih full flexi jika aliran tunai anda yang tidak menentu terlalu banyak. Contohnya, anda seorang usahawan, peniaga atau bekerja sendiri. Fleksibiliti penuh ini membolehkan anda memaksimumkan perkhidmatan faedah sambil kekal mempunyai akses kepada tunai tambahan. Pilih semi flexi pula jika anda mempunyai gaji yang tetap yang stabil. Anda masih mendapat perkhidmatan faedah yang baik tanpa perlu membayar yuran bulanan. Dan anda tidak memerlukan akses tunai segera yang gelap. Pilihan yang sesuai bergantung sepenuhnya pada corak pendapatan dan keperluan anda. Sekian saya Weber. Nak beli rumah tapi tak pasti bajet? PM saya sekarang untuk semak gerakan anda secara percuma. Like, share dan follow saya untuk tips dun rumah yang padu. Okey, bye.